terus pergi ke motor tu. Dia tolak motor tu. Dia hinjak motor tu sampai tak bunyi apa-apa. Lepas tu dia left. Hai semua, kembali lagi kita di Studio 9 bersama Dr. Nur Zafarina. Bila bercerita pasal kerja conservation whatsoever, saya pasti mesti ada cerita sedih-sedih kan. It's not all about happy whatsoever, mesti ada yang sedih-sedih ni. I myself, bila saya buat research pasal gajah-gajah ni, for the sake of this podcast and also for past reasoning, saya ada nampak lah beberapa keratan akhbar when they tell stories about the elephants getting killed, getting hunted, and then the imaging is very graphic. Bila saya tengok tu saya macam apa jadinya kalau aku di depan-depan bangkai gajah tu, mesti aku pun rasa lain bah, sebab you can see the way they got roughed up very graphically, and then so sad actually, so sad. Jadi I can imagine that saya pembaca yang jauh daripada gajah ni, my reaction to that is already quite averse, apatah lagi doktor yang bekerja dekat dengan gajah-gajah ni. So how do you keep yourself motivated and also elak burnout? Cakap pasal yang kes gajah mati tu pun, saya pernah ingat ada satu ekor gajah tu kami panggil dia J. Saya kenal J daripada tahun 2007. J, Allah, dia sangat calm. He's a very calm, waktu tu young man lah. Kalau kita punya society manusia ni, kita bagi young man lah. Baru keluar daripada grup dia. Dia punya task adalah last lah. Itulah gajah last yang saya nampak. Dia mempunyai gading yang panjang dan lurus. Lepas tu jarang dah kita nampak gajah yang gading dia lurus dan panjang dan besar lah kan. What happened to him was dia mati setelah ditranslokasi. So bila gajah ni terlampau lama dalam ladang kelapa sawit, mungkin akan ada permintaan lah untuk gajah ni ditangkap pindah. Dan J ditangkap pindah. Dan saya ingat masa saya ikut J dalam masa dia dibawa daripada kawasan yang dia ditangkap tu untuk dipindahkan ke kawasan baru, saya dah start nampak dia dah lemah tau. Until now I can still imagine keadaan dia. Dia sangkar, dia letakkan dalam macam bentuk sangkar. Kemudian dia punya belalai tu dia sangkut dekat atas besi tu. Dan leher dia, kepala dia macam tu. So dia macam orang pening kepala yang letak kepala begitu, dan dia punya ni disangkut lah. Waktu tu saya pula ada pengalaman lah kan. Saya ingat okay, he's fine. Macam mungkin dia hanya masih lagi lemah disebabkan ubat pelali tu. Bila sampai sebab diorang perlu J berjalan terus ke dalam hutan masuk balik. So diorang tolak gajah tu. Bila dia turun je daripada lori tu kan, Farzana, dia terus terjatuh, macam tak terampai lah, dia mengampai. Lepas tu diorang tolak dia bangun lagi sikit, jatuh lagi. Lepas tu kita macam, saya dah rasa tak sedap hati. Tapi bila gajah tu besar, gajah liar ada dalam hutan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kau cedera ke, kau kena tembak ke, dia bukan macam binatang kecil-kecil yang kita boleh pergi terus operate, terus buka dan sebagainya. Gajah ni sangat besar kan. So selalunya gajah cedera dia memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Walaupun kita bawa dia masuk ke dalam klinik ataupun sanctuary untuk diubat, kadang-kadang tu itu hanya bagi harapan palsu lah macam tu. So at 2 AM the next morning dia mati. Gajah yang besar yang mempunyai banyak potensi, yang carry a lot of good genes, genetics yang kita boleh passkan kepada generasi seterusnya, mati just like that je. So saya sayang. Macam mana saya mengelakkan burnout? Nak menjawab balik kepada soalan Faziana tadi, nak mengelakkan burnout tu, first saya akan fikir kenapa saya buat ni at the first place. Yes, mungkin kita dah kehilangan banyak gajah, tapi kita masih lagi ada banyak gajah yang perlu kita suarakan bagi pihak diorang. Dan saya ingat tanggungjawab saya tak faham kenapa saya dihantar sejauh datang ke Sabah untuk belajar konservasi selepas habis satu
research, datang lagi another opportunity, datang lagi, as if Allah Ta'ala tu nak bagi tahu saya, this is your responsibility for you to carry. And Alhamdulillah, saya ada sistem sokongan yang baik, saya ada keluarga yang memahami, saya ada funders yang pemberi dana yang memahami, yang sentiasa menyokong, orang macam Fazena yang berminat nak tahu tentang isu ni. So itu semua bagi saya satu semangat yang apa yang saya buat ni, nanti insyaAllah bila ditanya saya dah boleh cakap, saya dah cuba. Ya Allah, aku dah cuba membagi suara kepada ciptaan kau yang lain juga, kan? Lepas tu kalau last suami saya selalu cakap kat saya, kalau dia nampak saya unmotivated tu, dia kata, pergilah Sukau, pergilah tengok gajah tu. Dia yang cakap, pergilah ke lapangan, pergilah tengok gajah tu. So itulah, last kali saya akan pergi, saya akan tengok balik gajah-gajah tu. Bila tengok diorang mandi dalam sungai, makan rumput-rumput, anak-anak datang menyusu dekat ibu dia, bunyi roaring, trumpeting, semua tu bagi saya balik semangat lah. Jadi kalau kena suruh pergi, doktor pergi terus jugalah. Tak lah bang, susunlah dulu jadual juga. Allahu Akbar. So, I think you're really fond of them, didn't you? Yeah. Susah. First you try pergi wild, and then you akan tengok kenapa you tak boleh tak jatuh cinta dengan diorang. InsyaAllah aku ada rezeki kan, doktor? Ya, insyaAllah. Nak tahu. Tapi ialah, perlu beli banyak lah mosquito repellent. Allahu Akbar. Okay. Itu pula. Okay. Itu one of my biggest challenges ever since I was How grow about up. pacat? Allah, pacat. Allahu Akbar. Nampak pun tak pernah, doktor. Okay. Tak apa, nanti saya bagi try satu. Allah. Sebenarnya doktor cakap pasal pacat ni kan, saya tak terfikir pun pasal pacat tau. Okay. But we have a discussion actually. Kami ada bincang. Kami jemput doktor ni, kalau boleh kami mau tengok tai gajah sebenarnya. Oh, tai gajah. Okay. Betul ke doktor kalau kita bakar tai gajah tu? Itulah orang cakap kat saya, kalau kita rosakkan tai gajah, gajah tu akan datang kat kita balik lah. Saya dah kutip tai gajah ni hampir 11 tahun dah. So far Alhamdulillah lah belum ada kejar gajah, sebab saya ambil tai gajah tu lah. Actually kita ada pun, so saya nak promote last sekali kan, Makmal Wildlife Endocrinology. Last pertama Makmal yang membuat kajian tentang hormon-hormon hidupan liar. So kalau nak tengok tai gajah kat Makmal, kita banyak sangat tai gajah ada kat sana, sebab kita cuba nak faham level of stress gajah ni. So kita ada Makmal tersebut di institut saya, di Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan. You are welcome if you want to come and visit, and bau dulu tai gajah, dapat feeling dulu sebelum pergi ke wild. So far saya rasa itu legenda yang tak betul lah. Tapi having said that, gajah memang boleh tahu kalau orang tu niat tak baik untuk dia, ataupun bercakap benda-benda yang tak baik. Saya tak boleh buktikan secara saintifik. Memang nak buat eksperimen tu susah lah kan. Tapi kita nampak beberapa kali, kadang-kadang orang buat pengawalan gajah ni, dia pakai motor tau. So kadang-kadang bila dia pakai motor tu, dia cuba takut-takutkan gajah tu. Dia bunyi horn lah, apalah semua. And at one point, kita perasan ada satu motor yang digunakan oleh pasukan pengawalan gajah ni. A group of elephant came. Dia terus pergi ke motor tu. Dia tolak motor tu. Dia hinjak motor tu sampai tak bunyi apa-apa. Lepas tu dia left. Okay. Itu saya tak boleh buktikan secara saintifik lah. Dan bila kita tanya, memang motor tu digunakan untuk pengawalan gajah, dan mungkin dia dah kasih takut gajah tu ke macam mana lah. So there is another thing yang scientifically is not proven, tapi based on kita punya pengalaman lah. Saya selalu dengar satu term ni, an elephant always remember. Maybe that's also one of the reasoning kan, doktor? Yeah. Elephant never forget. Yep. That's the right one. Bukan never forget. Yeah. Elephant never forget. Saya Yeah. selalu dengar. At first saya pun skeptical, tapi when I see human interaction bersama gajah, bersama elephant di sandakan, Okay. saya rasa cakap, mustahil lah dia nak ingatkan, sebab the same handler every single day, and then no aggression. Mestilah dia ingatkan.
That's why I think the term an elephant never forget tu selalu ada. Sebenarnya waktu saya tengok-tengok research sedikit pasal gajah Borneo ni, saya ada nampak video. Okay. Okay, video ni tajuk dia Jalan Arif. Oh, yeah. Okay, Jalan Arif. Jalan Arif. At first saya skeptical Uh-huh. because the animation, okay, quite interesting. But there's only 3 videos for now, right? Okay, There will be more upcoming, and then each video kan dia 1 minit saja. betul. And then when I first buka first video tu kan, saya terkejut because bahasa dia, bahasa dalam video tu bahasa logat Sabah. Sabah. Betul. Betul. And but those videos are really informative and very attractive. I'm glad. Bagus. Okay. Good feedback. Thank you. And then so I learn a lot lah. I learn Okay. a lot. And then dia bagi situation like what happens, apa jadi kalau gajah tu terpisah dengan dia punya herd. Yes. What should we do? Yeah. And then apa terjadi kalau gajah tu accidentally masuk kawasan perladangan whatsoever. What should we do? And then I hope lah in the future banyak lagi videos begini keluar kan doktor? Sebenarnya semua karakter di dalam kartun tu berdasarkan karakter yang sebenar. Oh. Yes. So Sandi kan ada Pak Sandi, ada Sandi, ada Ahmad, betul? So Pak Sandi dia punya watak utama gajah tu nama apa? Ahmad Arif lah. Arif kan. Sebab kita antara salah satu kita punya aktiviti sekarang, program adalah mewujudkan connectivity di dalam ladang kelapa sawit. Macam mana gajah, contohlah Fazliana ada ladang, saya pun ada ladang. Kalau Fazliana buat pagar, saya okay, I'm elephant friendly, but you are not. Kan, Fazliana pasang pagar elektrik, ada trencher. So sekarang ni semua gajah tu balik-balik pusing-pusing tempat saya jugalah. So kerosakan semua saya lah. Kan, you are safe but not me. So idea dia sekarang ni kita nak cuba 2 ladang ni, boleh tak kita, gajah tu ada kat situ dah, boleh tak kita bekerjasama? So boleh tak I buat koridor sambung kepada you punya ladang, kita buat satu perjalanan lah. So in order to do that, we have to prepare people who live in this landscape. Jangan tiba-tiba ada gajah, anak-anak baling batu, anak-anak jerit kepada gajah tersebut. Ataupun pekerja nampak, oh tak nak pergi kerja lah, ada gajah, kami takut. So kita kena prepare orang kat situ. So macam mana kita nak menghampiri orang-orang begini ni? Kita tak boleh lah nak, diorang mana ada pergi conference, Betul. mana diorang baca scientific paper. So kita kena, macam mana kita terjemahkan hasil-hasil kajian kita ni kepada bentuk yang lebih mudah untuk ni. So timbullah idea untuk buat 1 minit ni, sebab semua orang punya attention span sekarang ni hanya 1 minit kan. So we cannot do more than that. And then apa yang paling penting, sebab nak buat tu bukannya murah juga kos kan, sebab dia memang drawing dia from scratch, from zero. Dan inilah 3 topik utama yang paling penting lah untuk saya, macam mengenali perilaku gajah tu, jantan betina. Kalau kita semua anggap semua gajah sama, salah dah tu. Sebab ada gajah yang lebih adventurous, ada gajah yang lebih pemalu, ada gajah yang lebih senang ambil risiko. So kalau kita tak kenal personality gajah ni, kita akan treat all elephants are the same. Bahaya. Kalau kau tak tahu gajah jantan betina, gajah jantan yang nak mengawan, macam you nampak dalam video tu, dia naik apa dia panggil? Dia naik minyak kan? Yeah. Dia naik minyak. So biologically, dia dah dilahirkan untuk menjadi lebih agresif, sebab dia perlu lawan dengan gajah yang lain. So kalau orang macam tak tahu, masa dia buat pengawalan gajah tu, dia tak tahu pun beza jantan betina, dia tak tahu pun gajah jantan tu naik minyak ke tak naik minyak, dia macam tu juga. So kalau berlaku incidents, it's so dangerous. Gajah tu yang akan disalahkan. So itu yang kita cuba nak ketengahkan lah dalam video yang ni. Untuk masa depan, insyaAllah kalau kita berjaya secure funding lah. So untuk yang kat luar sana yang mana ada funding, kalau nak continue this series, please contact me. Boleh ke macam tu? Boleh Pak. That's why we invite you to this podcast actually. Yeah. Kita mau bagi exposure, awareness kepada semua pendengar. Yeah. Daripada kartun Jalan Arif tu kan, hopefully there's a continuation lah. Sebab saya pun tak sabar. At first saya pun skeptical sebab
talking elephant I'm already a big girl. Okay. Malu lah kalau mengaku tengok kartun kan. First episode saya skeptical sedikit because I don't see where this is going. Okay. But bila masuk episod kedua, episod ketiga, saya macam mana kalau gajah boleh bercakap betul-betul in real life? Oh, okay. Jadi kalau doktor lah, macam mana kalau tiba-tiba an elephant can talk? Oh. What do you think they will say? Gajah dia tak bercakap. Even dia tak bercakap pun saya boleh baca. Sebab itulah yang kita cuba nak sampaikan. Sebab if you can read the signs, dalam Arif tu kalau you perasan kita cuba tunjuk yang gajah tu akan tengok, akan freeze, gajah tu akan perhatikan kita. Dia akan tunjuk sign yang they are curious. They want to know. They examine us. So dia tak semestinya kita perlu ada satu bahasa untuk kita memahami antara satu sama lain. Just by learning their body language, it enough for us to know that kita kena respect dia. Jarak mana yang dia selesa dengan kita. Tapi kita sombong. Gajah tu dah bagi banyak sign pun kita tetap macam, aku manusia, aku ada power, so aku akan push kau lagi. Tapi kita lupa gajah tu besar. Once dia dah decide untuk cederakan kita, dia tak akan pergi mana-mana. So saya rasa masa sekarang pun saya dah boleh daripada jenis pergerakan yang gajah yang kita buat, tengok pergerakan diorang, tengok behavior diorang, kita tahu yang diorang sangat-sangat memerlukan ruang, space. Space yang kecil ni macam mana kita boleh menghormati antara satu sama lain, supaya dia pun dapat hidup, kita pun dapat hidup lah. So saya tak perlu tunggu gajah tu untuk bercakap kepada saya hanya perlu tengok. Sekarang ni saya perlu manusia lain yang faham apa yang saya cuba sampaikan. Gajah tu dia sentiasa akan cuba. Tapi bayangkan saya dengan orang sesama jenis saya, Homo sapiens ni pun tak boleh nak bercakap, nak berkomunikasi. Sedangkan bahasa kita sama, kan, keperluan kita sama. So yeah. Saya rasa banyak sudah perkongsian doktor bagi hari ni. Betul juga kan? Jadi tak cukup lagi ni. Cukup lagi. Sebenarnya saya pun rasa tak cukup juga, tapi we don't have much time. Of Tapi course. jadi sebelum tu saya mau tanya lah, doktor ada apa-apa pesanan tak kepada anak muda dan juga warga masyarakat Malaysia ni on what they can do to aid in this? Apakah micro action? Because kita semua bukannya kaya kan, kita bukan secret CEO. Betul. Jadi what are the micro actions that you think everyone can contribute to in this initiative? Okay, so saya rasa dulu masa saya mula-mula pun saya tak rasa saya ni ada kuasa. I don't feel that siapalah saya untuk orang dengar apa yang saya ni. Tapi step by step lah untuk semua yang kat luar sana, terutama yang muda, kalau berminat dalam bidang konservasi, pertama sekali saya anjurkan untuk tambahlah ilmu pengetahuan. Sebab kita perlu skill. Konservasi tidak dijalankan hanya dengan menggunakan emosi. Kita combination of passion, skill and knowledge. Kita tak nak cakap benda kosong. Saya tahu di luar sana tu ramai orang passionate. Terutama sekali saya tak tahu Fazlian tahu yang kes 3 ekor gajah yang dihantar ke Jepun tu. So itu another issue. Tapi kita perlu channelkan kita punya tenaga dan resources kita tu ke arah yang betul lah kan. Fight for the right issues. Bukan cakap kosong. Bila kita bercakap, jangan cakap macam tim kosong, tak ada action. So itu satu lagi. Biar kita bermula perlahan-perlahan, tapi dia konsisten. Dan kalau minat, jangan takut. For me, just do it. Itu orang kata, kau tak takut ke buat NGO, buat ini, buat itu. Saya sejenis yang saya buat dulu baru saya fikir. Jangan takut buat kesalahan. Dalam bidang konservasi, you don't have to be a scientist. You can be anyone. Kamu boleh jadi cikgu, boleh jadi conservationist. Kamu boleh jadi, even taxi driver. Kalau kita ada maklumat-maklumat yang betul, kita boleh sampaikan maklumat ni. Bila kita sampai maklumat, you dah jadi conservationist. So conservationist sangat interdisciplinary
anyone can be it. Biar you 5 years old, biar you 50 years old, bila-bila masa, on your own time, using your own resources. So just do it. That's my piece of advice lah untuk semua masyarakat kat luar sana. Okay, doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian doktor hari ini. This is a very enlightening experience. I have fun today. Thank you so much. Platform yang baik. Terima kasih atas peluang untuk saya sekali lagi berkongsi tentang gajah Borneo. Next time panggillah lagi. InsyaAllah. Boleh doktor. Mana tahu ada perkembangan lagi kan in the future. InsyaAllah, ya. Okay, semua. Terima kasih kerana menonton channel kami. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye.